Okey, bahulu dia tak boleh lari lah, tetap bahulu juga. Cuma kelainan dia adalah dia ada satu aroma. Aroma asap. Okey, aroma asap sabut tu. Kalau orang datang cari, okey, dia akan tahu. Dia kata, oh, ni bakar sabut ke bakar oven? So akak akan cakap ni bakar sabut. Okey. So nak menentukan bahawa ini sabut ataupun oven, awak akan tengok daripada bawah. Ini bawah ni. Ini bawah ni adalah bahagian atas waktu kita membakar. Bahagian ni. Okey. Dan bahagian yang bunga-bunga ni adalah bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ni dia sama je. Okey, kalau oven pun sama juga macam ni. Tapi perbezaan dia adalah kalau bahulu bakar sabut, dia macam ni. Dia ada yang hangus sikit, dia ada yang cantik, dia ada yang coklat-coklat sikit. Dan orang yang nak cari bahulu bakar sabut, tengok di bahagian bawah. Orang tak boleh tipu. Kalau dia bakar oven, kuih dia memang cantik. Dia tidak ada macam ni. Kalau bahulu bakar sabut, kayu arang ke, memang dia macam ni.